Hai korang, nama saya Nathaniel Chan, nama diberi di social media KitKat Nelfe. Saya berumur 36 tahun dan berasal daripada Miri, Sarawak. Saya dah konsum teh pejaka ni sejak pelancaran produk ni dan dah amalkan selama sebulan lebih. Untuk penyediaan teh ni ada dua jenis, sama ada minum secara panas ataupun sejuk, dan saya normally akan simpan di peti ais dan consume the next morning. Untuk kesan boleh dirasai seawal 3-4 hari, di mana kalau di pejabat normally saya akan menguap, rasa letih, resu, dan bila dah amalkan teh botani embah ni, saya rasa lebih bertenaga, even waktu malam bekerja pun lebih bersemangat. Secara keseluruhannya, saya sebagai Chinese normally consume teh herba ni, saya rasa penyediaan teh pejaka ni sangat mudah dan tak sama macam cara lama-lama, perlu masa yang lama untuk menyediakan, dan ni cuma perlu bancuh, letak seketika dan boleh minum terus. Lebih bagus kita beramalkan secara sejuk, di mana rasa sangat sedap dan memang lain daripada yang lain. Korang, kalau korang belum cuba, jangan lupa dapatkan teh botani Sri Kandi dan teh botani Pejaka di semua platform Embah Official. Lagi lama, lagi